option yang orang rumah saya bagi. Dia suruh cari sama ada cat warna hitam ataupun warna kelabu. Tapi saya bagi pendapat pula kat dia, tak nak warna hitam, nak warna kelabu. Okey bang, okey bang. Dia macam gitu je jawab dia. Nampak tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, selamat petang. Hari ni hari puasa yang ke-23. Hingga tak berapa lama je lagi nak raya. Dah 23 puasa. Tarikh hari ni 24 bulan. Macam biasalah, vlog saya ni kerap ambil vlog on board. Dan ini adalah saya nak pergi kerja. Tapi ada nak menyinggah sekejap ke kedai hardware, nak mencari cat. Biasalah, nak raya ni banyak projek-projek dalam rumah yang nak kena buat dulu kan. Walaupun tahun ni berita sedih, saya tak dapat nak beraya ke kampung. Tak kira lah kampung bini ke, kampung sendiri ke, memang tak dapat raya tahun ni. Tahun ni kena kerja. Tahun lepas dah merasa beraya lah. Tahun ni kena kerja. Jadi disebabkan kena kerja, nak menjaga hati orang rumah dengan anak-anak, kenalah buat kerja-kerja pencantikkan rumah. Especially hati orang rumah lah. Kita bukanlah takut orang rumah yang takutkan kita, faham tak? Nampak tak? Okay, saya nak pergi kedai hardware dulu, nak menyinggah kejap, nak mencari cat. Nak cat pagar grill dah berkarat teruk. Kena memilih dulu cat apa. Option yang orang rumah saya bagi, dia suruh cari sama ada cat warna hitam ataupun warna kelabu. Tapi saya bagi pendapat pula kat dia, tak nak warna hitam, nak warna kelabu. Okey bang, okey bang. Dia macam gitu je jawab dia. Nampak tak? Nampak tak kita punya peranan kita ni sebagai ketua keluarga? Cih. Sembang boleh lah. Okey, kedai hardware ni memang dah famous lah dekat area Dengkil ni. Alamak, dia boleh pakai. Kedai hardware ni memang dah famous lah dekat dalam Pekan Dengkil ni. Sebab barang-barang dia, kalau nak compare dengan kedai hardware lain, barang dia ni memang kualiti dan harga dia pun lagi murah daripada kedai hardware lain. Saya tak tahulah macam mana. Ni lah kedai hardware dia, Heng Sheng Hardware. Kedai lain tak sama harga macam dia. Dia boleh bagi murah. So saya daripada mula saya duduk sini sampailah sekarang, kalau nak mencari barang-barang hardware ke apa kan, memang cari kedai dia ni je lah. Memang tak adalah nak pilih kedai lainnya. Dah tahu dah. Saya tak tahulah macam mana dia mendominasi market. Okay, nanti saya masuk dalam dulu, mencari dulu, survey harga dulu, kemudian nanti kita sambung balik lah. Alright. Okay, dah dapat tahu dah harga cat. Boleh lah kena bajet kan. Takkan nak cat pagar je pun. Adalah dalam RM60 cat dengan shellac. Shellac tu nak cat kayu dekat apa, ada tempat duduk saya tu lah. Ada beli dulu tempat duduk santai-santai kan. Ada tempah dengan seorang ni, dia adalah spesialis buat kerusi custom guna tong drum. Jadi pada tong drum tu dia dah buat jadi tempat duduk. Tempat duduk tu dia pakai kayu pellet. So nak bagi cantikkan balik kayu pellet tu lah, bagi shining sikit. Nak raya ni itulah macam-macam lah. Dalam rumah tu masih lagi maintain lah, tak adalah nak cat baru. Dia yang di luar tu, di luar rumah saya tu, pagar batu pun dah out of to date. Macam mana nak sebut, apa, dah obsolete. Dah berlumut dah. Yelah, saya duduk tahun 2014, tahun 2017 saya cat pagar batu tu, sampailah ke sekarang tak pernah bertukar-tukar lagi cat. Jadi untuk raya tahun ni kita bagilah dia lawa sikit. Okey, hari ni korang berkesempatan lah tengok vlog saya dengan belang tarung merah saya ni.
Lama dah saya tak buat vlog dengan dia. Risau pula takut dia merajuk. Asyik dengan buat dengan Yoke SVT je. So sekala ni biarlah buat dengan semut pula. Saya buat vlog dengan belang tarung merah saya ni. Okey, berbalik kepada topik saya hari ni. Sebenarnya saya nak bercerita dengan korang lah. Kalau ikutkan dah 4 tahun, mileage pun dah berapa Sekejap, saya nak tengok mileage. Dah 94,895 km. Lagi berapa km je lagi nak cecah 100,000. So selama 4 tahun ni, belang tarung merah saya ni tak pernah buat hal lagi lah. Maksudnya hal-hal yang complicated. Contoh macam rosak tengah jalan ke, blok tercabut ke, tak pernah lagi lah. Saya minta-minta lah janganlah jadi macam tu. Oi, kalau model dia keras oi, kan. Tak pernah modi pun enjin, tak pernah usik enjin. Serumah saya duk tukar benda-benda yang rumah call. Kejap, rumah saya call. Nanti saya sambung balik. Okey, tak maaf lah, tadi orang rumah telefon. Dia duk follow up, tanya cat burger berapa. Biasalah, Menteri Kewangan kan, kita kena bagi tahu, kena bagi report lah. Benda-benda macam ni mana boleh tak bagi tahu dengan Menteri Kewangan. Okey, kita balik kepada topik saya tadi. Dia mencelah pula tadi kan. Okey, selama 4 tahun ni, mileage pun tadi dah korang tengok tadi 94,000. Lagi berapa kilo lagi nak cecah ke 100,000. Saya tak pernah, tak ada pun usik enjin, tak ada usik yang nak menaikkan horsepower. Cuma saya buat benda-benda yang rutin lah, macam tukar minyak hitam. Dan hari tu saya adalah tukar, orang kata rebate rumah kelas, tukar kelas damper. Tapi dah selama 3 tahun ni macam nak kena tukar kelas plate dan juga iron plate sekali dengan rumah kelas sekali. Nak pakai standard balik lah. Macam sekarang ni bila dah tukar kelas damper ni kepada kelas damper yang aftermarket, bunyi enjin tu macam bunyi kasar pula. Bukan bunyi enjin, bunyi apa? Bunyi pada kelas. Bila tengah running enjin kan, enjin tengah running, dia bunyi macam bunyi ketak-ketak. Jadi itulah risiko dia. Memang saya tahu pun bila dah tukar kelas damper tu, jerking tu akan hilang. Memang betul pun hilang jerking tu. Cumanya dia ada masalah lain lah. Dan benda ni saya dah bagi tahu dah pada video-video saya yang sebelum ni. Jadi memandangkan tahun ni adalah tahun keempat, saya nak pakai standard balik lah. Rumah kelas pun saya dah beli baru. Saya beli sikit-sikit je. Bulan ni beli sikit. Lepas tu kelas plate pun dah beli, iron plate pun dah beli. Cuma tinggal nak pasang je bila tak tahu. Tengoklah, mungkin dalam sehari 2 ni kot saya tukar lah. Hyper class masih lagi kekal. Kalau ikutkan motor ni saya pakai hyper class, saya kekalkan pakai hyper class yang sama. Malas nak tukar. Sebab dia jumpa performa pun masih okey lagi, tak ada apa-apa efek pun. Itu je lah yang saya guna, yang saya buat. Lain tak ada. Takat tukar sprocket depan belakang, nak ni tu biasalah kan. Daripada standard saya pakai size 48, sampailah sekarang saya pakai size 1545. Cuma saya tukar yang belakang je. Belakang tu saya turunkan daripada 48 ke 45. Itu je lah. Nak buat valve clearance tak pernah. 4 tahun ni tak pernah buat valve clearance. Sebab tak ada bunyi tepet kan. So buat torque overhaul pun tak pernah. Semua benda-benda macam ni tak pernah buat lah. Yelah, sebab motor tak ada masalah pun, masih lagi orang kata memuaskan hati owner dia. Sebab tu saya panggil dia belang tarung merah. Kan? Sebab dia setia dan tak memberi masalah pada saya pun. Belang tarung merah saya ni masih lagi orang kata
masih lagi menggunakan cover set yang original. So just nak inform dengan korang lah. Dia mana-mana cover set ni maksimum dia punya jangka hayat dia boleh pergi pun antara 3 tahun ke 4 tahun. Lepas aja tempoh tu dia akan, contohlah macam saya punya cover set ni, ada part yang dia punya tempat bracket skru tu patah. Ada part yang macam contoh macam bahagian body, ada yang cover set tu yang bila ada tempat yang dia free play tau. Bila free play tu dia punya cover set, dia punya tempat nak lock skru dia tu dah pecah kan. Ada yang dah patah. Bila dah sampai tempoh 4 tahun ni, adalah part yang goyang-goyang sikit kan. Itu semua duit tu. Dan nak raya ni ada macam-macam lah. Macam-macam dia tunjuk. Jadi kenalah cari cover set baru. Hari tu saya plan nak ambil dah. Dah masuk add to cart dah dekat Shopee kan. Tapi memikirkan ada tanggungjawab lain yang perlu saya gunakan duit saya tu untuk ke lain. Jadi saya pejam mata lah, tak payahlah dulu. Sebab benda ni masih boleh pakai lagi kan. Takat basuh je lah hari-hari. Kalau tak larat basuh hari-hari, basuh je lah seminggu sekali. Tak larat basuh minggu sekali, basuh lah sebulan sekali. Itu dah pemalas sangat lah. Jadi saya gunakan je lah cover set yang sedia ada ni, original kilang. So part semua yang ada ni masih lagi original kilang. Cuma sport rim tu dah tukar lah. Sebab kita nak pakai tayar kecil sikit kan. So kita tukar lah yang lawa sikit. Tapi tukar pun lawa-lawa pun pilih juga colour gold. Sebab entah kenapa saya tengok matching colour sport rim warna gold dengan colour merah hitam ni macam kena dengan saya lah. Tak tahu lah korang kan. Kalau saya ni boleh je, tak ada hal pun. Sebab saya yang memakainya. Korang tukang tengok je kan. Setakat ni tu je kot yang saya, yang ada pada belang tarung merah saya ni. Tengoklah nanti, tengoklah macam mana. Untuk raya kali ni saya tak adalah fokus sangat kepada dia ni. Sebabnya tahun raya tahun ni saya tak balik raya. Mungkin tanggungjawab tu dah bertambah dah kan. So dah ada 2 biji motor dah. Bukan takat 2 biji, tambah lagi sebiji. Untuk pengetahuan korang, sebelum kehadiran si belang tarung merah ni, saya ada sebiji motor. Motor Demak Eco 110. Dia dah kembali, dah berjalan. Hari tu saya dah repair motor tu, boleh berjalan balik. Servis balik carburetor, beli fork depan. So motor tu dah ada dah dekat rumah. Saya dah bawa balik. Motor tu adalah motor kesayangan saya lah. Sebab dia lah puncanya kepada tercetusnya saya membeli belang tarung merah ni. Disebabkan fork dia terbang tengah jalan. Terus saya kumpul duit dalam tempoh setahun buat depo beli motor ni. Jadi motor tu antik lah pada saya. Kalau ikutkan Demak Eco 110 tu, dia punya reka bentuk dia memang antik pun kan. Jadi motor tu sekarang ni ada dekat rumah. Anak saya guna untuk ulang alik. Dia nak belajar ambil motor, ulang alik kota warisan ke rumah. Kalau dia ada nak beli apa-apa ke, saya bagilah dia bawa motor tu. Nak belajar sebelum ambil lesen nanti. So sekarang ni ada 3 biji. Yang itu memang bawa santai-santai dari rumah je lah. Tengoklah nanti kalau saya ada insting nak buat konten bawa motor Eco 110 tu, motor Demak saya tu, bawa jalan-jalan, nak buat vlog, nantilah saya buat. Setakat ni itu saja perkongsian saya dengan korang tentang belang tarung merah saya ni. Kalau insyaAllah, kalau dia dah cecah 100k nanti mileage, tengoklah sama ada saya nak buat projek apa dengan belang tarung saya ni. Depan tu nak hujan, dia dah bagi sign nak hujan dah. Yuk, okey lah Kuma. Dah turun Bukit Jalil lah. Cuaca pun kat depan tu
nak keluar lah tu, rintik-rintik, hujan rintik-rintik tumbuh daun lalang. Okey, sampai di sinilah dulu vlog saya pada kali ni. Sesi on board saya dengan belantarung merah saya. Dah lama dah saya tak buat dengan dia ni. So insyaAllah kita berjumpa lagi di next video. Kepada korang yang pertama kali menonton vlog saya yang ini, jangan lupa untuk korang tekan butang like. Dalam masa yang sama korang tengok juga butang subscribe. Kalau butang subscribe tu masih belum bertukar color lagi, korang tekanlah butang subscribe tu. Dan dalam masa yang sama korang tekan juga butang loceng yang berada di sebelah tu, agar korang tidak terlepas video-video terbaru ataupun info-info terbaru daripada saya. Okey, untuk pengetahuan korang, saya ada sediakan satu playlist khas tentang pengalaman saya bersama dengan belang tarung merah saya ni, SIM VF3i 185, yang mana kalau korang ada nak mencari info ataupun nak mencari solution kepada masalah-masalah yang korang tengah hadap dengan korang punya cap ayam korang, korang boleh tonton playlist yang saya sediakan di ruangan description di bawah. YouTube ada sediakan satu butang dinamakan butang thanks, yang mana butang thanks ini adalah sebagai tanda support korang kepada video-video saya, agar saya terus bersemangat untuk berkongsi konten video khusus untuk korang. Okeylah, sampai di sini saja dulu video saya. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Adios amigos, jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.